Hai, hello, Assalamualaikum. Hari ni kita nak bercakap pasal filem Papa Zola The Movie. Okay, semua orang dah tonton movie ni. Aku memang tonton lewat sikit sebab aku nak menonton di Kangajaya Mall. So, ini ialah pengalaman aku selepas buat pertama kalinya. Hampir 20 tahun Kangar Perlis tak pernah ada pawagam. Sekarang ni akhirnya ada pawagam dan aku pilih filem ni untuk tonton dekat Kangajaya Mall bersama dengan family. Dan ini ialah review aku untuk filem Papa Zola The Movie yang masih sekarang ni ditayangkan dekat pawagam. So sebelum kita bercakap lanjut lah pasal filem Papa Zola The Movie ni, kita intro dulu. Baik, Papa Zola The Movie. Okay, filem ni merupakan sebuah filem animation Nizam Abdul Razak, daripada aku boleh kata universe lah senang. Universe Baba Boy. Okay, cuma dalam filem ni seperti mana yang diperkatakan di sidang media and so on, filem ni memang dibuat dengan audience targetnya ialah penggemar-penggemar Papa Zola, which is very different from penggemar-penggemar Baba Boy. Okay, Baba Boy ada muncul dalam filem ni, ada few cameos dalam filem ni, tapi filem ni point ni ialah Papa Zola. Okay, kita selalu tengok Papa Zola ni dalam siri-siri Baba Boy, dia lebih comical. Dia tak ada satu expression emotion yang kita boleh follow. Kita tahu dia hanyalah sekadar Mr. Bean untuk dalam Baba Boy. Tapi dalam filem ni, okay, filem ni switch karakter Papa Zola ni into something which is very unexpected. Aku tak sangka filem ni boleh pergi ke tahap itu, which is aku rasa yang this is one of, for me, movie animation yang bagi aku full of message, full of benda-benda yang dekat dan relate dengan family. Kalau kita compare balik lah, kita tengok balik Lesko Park dengan Upin Ipin dia, dengan dunia-dunia dongeng sang kancilnya. Okay, lepas tu kita ada Wow Animation yang sebelum ni keluar dengan Agent Ali. Agent Ali okay, cuma dia perlu mengharapkan world building dalam siri untuk kita faham lebih lanjut. Cuma yang menariknya Papa Zola ini yang diterbitkan oleh Monster ni, dia boleh berdiri dengan sendirinya tanpa ada perkaitan dengan siri. Itu menarik. Benda ni adalah benda yang aku harapkan untuk filem-filem animation. Aku tahu dia nak buat macam MCU lah. Sekarang ni kan hang perlu tengok series dekat Disney Plus Hotstar, lepas tu nak kena connect balik dengan the whole movie. Untuk yang fan yang die hard, okay, just go on. Dia orang akan boleh follow. Dia orang memang fan tegar dan dia orang boleh follow, dan the way dia orang tengok movie ni pun lain. Okay, tapi bila orang-orang yang just datang nak santai, just nak nak chill out dengan member-member, family kan, dia orang akan rasa sedikit bosan sebab dia orang dipaksa untuk memahami sesuatu di luar filem itu. Dan Papa Zola tahu hasrat tu, so dia buat movie ni, satu movie yang mana kita boleh tengok secara tunggal. So you don't need to understand what is outside Papa Zola ni, pasal Baba Boy lah, pasal dunia-dunia monster yang lain, dan hang still akan dapat attach dengan movie ni. Sebab movie ni dia bukan bawa sekadar cerita mission spy, tapi dia bawa movie ni untuk paparkan dunia sang ayah. Ini yang menarik. Aku sebagai seorang ayah, okay, bila aku tonton movie ni, aku tak sangka boy, aku tak sangka aku boleh menangis. Aku macam, what the heck, aku tengok Agent Ali pun aku tak menangis tahun ni. Even apa yang jadi dekat Alicia kan, aku tak feel begitu attached. Tapi bila filem ni ada dua scene yang memang aku tahan gila-gila untuk tak nangis, tapi the dam pecah juga, mengalir juga. Dan aku rasa movie ni memang attach gila-gila. Dan bagi aku memilih untuk tema mengangkat seorang lelaki bernama Ayah
dan dia balancekan antara komedi dan juga seriousness of seorang ayah adalah satu benda yang bagi aku tak pernah lagi dibuat untuk filem-filem animation. Dan bagi aku the theme is very different from Agent Ali, which is bagi aku dia lebih kepada sci-fi, superhero lah, mata bla 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 kan. Dan Papa Zola dia lebih dekat dengan kita sebagai orang yang hidup. Dia lebih relate dengan kita sebagai manusia. So benda tu menjadikan filem ni is orang kata diterima dengan bagus dari segedap umur. Even orang yang tak pernah tengok animation ni, aku rasa macam filem macam ni boleh menangis. Dan bagi aku itu adalah satu benda yang menarik lah dalam filem ni. Okay, bagi siapa-siapa yang tak tahu ataupun tak pernah pergi tengok lagi movie ni basically is about Papa Zola, tentang dia ada memory loss. Lepas tu datang seorang mamat dia ni Yoni B, datang berjumpa lah apa semua. Lepas tu ajak pergi camping lah apa semua, nak pulihkan ingatan and so on. Dan kemudiannya di reveal bahawa one of their friend Kacak, okay, sedang belot lah apa semua. Dan kemudian the story start to explode dan expand. Okay, baik, dari segi storytelling aku rasa movie ni bagus. Okay, benda yang bagi aku yang menarik ialah bagaimana movie ni bercerita tentang watak Papa Zola. Okay, dia ada watak banyak di sekeliling dia. Ada Mama Zila lah, ada Pipi lah, ada watak-watak baru macam Yoni B, Kacak, lepas tu monster-monster so on. Okay, tapi filem ni the whole thing is dia masih kekal letakkan Papa Zola tu dekat center. So benda tu menjadikan memang betul-betul filem ni ialah betul-betul filem Papa Zola. Dia tak macam Agent Ali. Agent Ali kadang-kadang ialah movie tu about Ali, tapi dia ada banyak karakter yang nak membantu build up Ali tu. Okay, dan macam juga Upi Ipin pun dia ada banyak karakter-karakter keliling yang nak bantu build up watak-watak Upi Ipin tu. Kadang-kadang kita pun lupa ini Upi Ipin ke atau movie lain. Papa Zola dia macam ke depan sebagai satu karakter yang memang nak di-highlight dalam filem ni. So watak-watak di sekeliling dia tu lebih kepada sekadar untuk memeriahkan, dan memang filem ni diberikan peranan untuk watak Papa Zola tu menyerlah. So aku nampak gila-gila yang movie ni try to switch the mindset of penonton yang mana selalunya menganggap bahawa Papa Zola ni sekadar watak-watak untuk melawak-melawak. Tapi dalam filem ni dia tak melawak, dia jadi ruang untuk dia bagi impactful emotion, dia bagi impactful plot, dia bagi impactful connection daripada sayangnya Pipi dengan papa dia, Pipi dengan Papa Zola dengan mama dia punya isteri. The emotion is all about the view from the dad, daripada ayah. So bila hang sebagai seorang ayah, hang tengok, hang akan rasa macam wow, this is a portrayal of, orang kata, seorang ayah yang bagiku sangat dekat. Dan dia memang fokus filem ni directly on Papa Zola, dan setiap karakter di tepi tu hanya membantu untuk membawa cerita dan juga plot lah. Tapi on the whole karakter dia yang utama ialah Papa Zola. So benda tu aku puas hati. Aku puas hati yang tu. Aku memang tak ada masalah. Satu benda yang aku paling suka lagi dalam filem ni ialah macam mana filem ni cuba untuk mimik real punya rakaman. Macam mana aku nak cakap filem ni memanglah dia animation, memang tak ada kamera-kamera apa pun, tapi setiap frame itu, setiap frame tu yang menarik dia ialah dia banyak shot-shot yang static. Aku kalau nak tengok animation ni sebagai orang-orang dewasa macam ni, aku tak gemar sangat shot-shot yang terlalu banyak bergerak, nak menunjukkan bahawa the camera can move everywhere, sebab ini ialah dunia animation. Benda ni banyak di-adapt, tak silap aku, dalam, kalau kita tengok balik Agent Ali, aku compare balik dengan filem-filem Descopa, kita banyak pakai pergerakan kamera yang panjang yang memang dalam dunia sebenar memang impossible lah benda tu. Tapi dalam filem ni dia banyak pakai shot-shot ataupun frame lah, kita panggil frame lah, kalau aku salah betul kan, frame-frame yang mimik kepada visual kamera dunia sebenar. Ada shot-shot yang very simple, static, tapi impactful dari segi karakter dan emotion. Ada feel-feel yang ada slow-mo and so on, itu normal lah. Tapi bagi aku pergerakan kamera filem ni memang lebih real, nampak realistik. Frame-frame dia nampak mimik kepada filem-filem action yang real. Dan bagi aku yang menarik sekali dalam penghasilan filem ni, aku rasa filem ni adalah filem yang banyak sangat wide shot.
Wide shot ni itu cerita pasal filem reality lah. Dalam filem ni dia macam banyak sangat ruang-ruang yang besar, rakaman yang besar, frame-frame yang kita boleh tengok yang setiap karakter tu muncul di mana, dan kita tahu kawasan tu, suasana dia macam mana. Sebab dulu-dulu tak silap aku, di awal-awal kemunculan filem-filem animation kita, detail sebegini kita jarang buat. Sebab yalah, it's too hard. Satu, nak kena banyakkan detail sebab kita nak fokus kepada karakter sahaja and so on. Tapi dalam filem ni memang banyak menguji bahagian-bahagian tu, dan aku puas hati sebab setiap babak dia ada establishment shot tu, establish shot yang bagiku kita akan faham, oh tempat ni dekat sini, kita boleh nampak frame yang sangat luas, karakter tu kat tengah-tengah kan, dan ada view yang bagiku memang sangat-sangat real, seolah-olah kita melihat movie yang real. Kalau nak dekat sikit macam sebelum ni, kita tengok Agent Ali 2 kan. Agent Ali 2 ada juga frame-frame yang macam tu, tetapi di still macam tak banyak. Tapi dalam filem ni memang banyak gila-gila, dan aku rasa Papa Zola is better than Agent Ali on the sake of penceritaan dan juga frame shot lah kan. Dan aku rasa aku tak banyak sangat lihat pada kekurangan filem ni, sebab memang filem ni aku boleh kata one of the best animation from Malaysia yang kita boleh ada sekarang ni. Dan macam mana dia pusing watak Papa Zola itu daripada satu karakter yang simple kepada satu karakter yang disayangi, sebab karakter tu ialah karakter seorang bapa kan, seorang ayah yang memang bagi aku memang touching gila lah. It's like watching filem Hindustan kan, mix dengan action. Tengok macam dia macam tengok Boboiboy action bom sana sini, tapi dia ada momen-momen yang relate dengan kita. Dia tak terlalu banyak folklore ataupun benda-benda yang fiction sampai kita tak boleh nak relate. Kalau kita ni generasi beta macam aku ni, aku memanglah okey je dengan Boboiboy and so on. Tapi kalau dah hang nak kena push sampai nak kena tengok Boboiboy series lah apa semua, baru hang faham filem, memang aku jadi lelah, jadi malas lah nak layan benda-benda tu. I prefer something yang kalau nak buat macam tu pun dalam flashback yang di-include dalam movie tu and so on. Dan this movie is well made, thoroughly, dengan segala character building, setiap watak very nice, dan aku rasa there's nothing to comment on the negative side. Dan aku respect movie ni, and aku congrats kepada Monster. Sebab sebelum ni aku memang agak skeptical sikit dengan Monster, sebab aku kurang gemar filem Boboiboy. Aku dah tengok 2 filem Boboiboy dia, tapi the animation is great, tapi yalah, the shot itself is like watching animation. Faham kan? Maksudnya the shot is like watching animation. Maksudnya shot-shot tu macam impossible untuk realism sebagai filem. Shot-shot yang boleh ketobang ke sana ke sini, shot-shot yang hanya boleh dibuat dalam animation. Tapi dalam filem ni, shot-shot tu, dia punya frame-frame animation itu memang realistik. So aku memang suka lah movie ni, sebab realistik itu membuatkan generasi yang tua-tua ni, yang parents ni, yang bawa anak-anak ni akan lebih dekat, seolah-olah dia orang bukan menyaksikan filem budak-budak. So itu yang menyebabkan filem ni bagus. Dia blend apa yang budak nak, apa yang orang tua nak, apa yang parents nak, dan apa yang kehidupan kita nak, yang lepas kita tengok movie ni kita boleh bawa balik. Dan aku rasa aku bagi movie ni, kalau nak bagi 5 memang cukup-cukup. Aku takkan bagi, aku akan bagi lebih. Lebih maybe 10 out of 5. One of the best bagi aku so far. Dan aku harap in the future Papa Zola akan kuruskan badan ke apa ke macam mana, kembali balik menjadi Papa Zola yang handsome tu. Tetapi bagi aku terpulanglah how Monster nak carry watak ni. But I believe that I am a fan now. I am a fan of Papa Zola, and I am a fan of Monster punya animation kan. Mungkin aku kurang suka filem-filem Boboiboy, sebab Boboiboy is too superhero sangat, budak-budak layan lah kot. Tapi bagi aku filem ni memang dekat sangat-sangat. Ada kasih sayang isteri dengan suami, lepas tu mak ayah dengan anak. So this thing is very close. And thank you so much for bring this into animation dalam filem kita sekarang ni. Dan
wow, you don't need to wait for Netflix. You go and watch now at cinema. Okay, ini adalah pengalaman yang bagi aku sangat-sangat lebih baik daripada Agent Ali. Aku bukan nak kata Agent Ali tak bagus, tak. Agent Ali tu dia ada sasaran dia. Okay, cuma bagi aku filem ni dia lebih luas, dia punya kita boleh rasa tu, sebab dia tak perlu bergantung kepada hikayat-hikayat dalam siri ataupun hikayat-hikayat yang belakang-belakang. Dia lebih kepada macam building semua dalam filem ni. Kita boleh faham from the beginning. Okay, dan aku harap kekal macam ni. Dan aku rasa itu sajalah review ringkas aku. Tak ringkas sangat, sampai 15 minit dah ni. Okay, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.